Cik Maira, tolong datang kat rumah kakak saya sekarang. Apa? Tolong datang kat rumah kakak saya sekarang. Datang rumah buruk tu? Buat apa? Ya, datang sini sekarang, tolong. Saya tak nak. Awak nak buat apa? Ini arahan saya sebagai seorang suami. Awak siapa nak arah saya? Tiba-tiba nak guna kuasa suami? Macam bagus. Maira, tak payah layan lah. Just off the phone. Orang tengah terdesak lah tu. Impian dia nak hidup senang dah musnah. Itu sebab jadi gila tu. Cik Maira, dengar ni. Kak Lily tu sebenarnya... Apa awak nak cakap? Kakak awak lagi? Awak nak raih simpati? Nak buat permintaan terakhir? Nak rumah, kereta? Hei, awak dengar saya cakap ya. Kalau kakak awak mati sekalipun, saya tak ingin tengoklah. Buat bodoh je. Apa paksa-paksa ni? Kek, impian perkara penting ke? Kalau tak, takkan Budi nak minta datang rumah kakak dia. Kita pergilah. Lagipun tak salah melawat orang sakit. Dapat pahala lagi kan? Fik ni mudah sangat nak percaya cakap orang. Suka!